Ada satu dunia asing di planet kita dan kita langsung tak tahu apa-apa mengenainya. Ni bahagian yang orang jarang sebut. Lebih dari 80% lautan kita sendiri langsung tak pernah diterokai. Kita dah jejak bulan, hantar rover ke Marikh, malah intai galaksi yang jauh. Tapi dunia bawah tapak kaki kita sendiri, kita hampir tak tahu apa-apa pun. Sebabnya, laut dalam ni sebenarnya lagi ganas dari angkasa lepas. Setiap 10 meter kita turun, tekanan tu terus meningkat tanpa henti. Dekat Jurang Mariana, tekanannya lebih 1000 kali ganda lebih kuat dari dekat sini. Okey, ni bahagian yang paling susah nak percaya. Kita ada peta permukaan bulan yang jauh lagi detail berbanding dasar lautan kita sendiri. Senang je, air laut sekat semua isyarat pemetaan yang mudah je diguna di angkasa. Jadi dalam sikit yang kita dah nampak tu, apa agaknya kita jumpa? Mula-mula, kita jumpa benda yang macam tak patut wujud, macam ikan bergigi lut sinar. Lepas tu, kita jumpa hidupan yang jadi macam mentol bergerak dalam gelap gelita. Malah ada ekosistem yang hidup subur tanpa perlukan cahaya matahari langsung. Saintis anggarkan ada berjuta-juta lagi spesies baru yang tengah tunggu untuk kita jumpa. Tapi kenapa semua ini penting sangat? Sebab lautan bukan sekadar air gelap yang kosong. Ia kawal iklim planet, simpan sumber makanan dan mungkin juga ubat-ubatan baru. Paling penting, ia mungkin pegang rahsia tentang macam mana kehidupan bermula di bumi. Dasar laut ni boleh dikatakan dunia asing paling besar yang belum diterokai betul-betul di planet kita. Kalau ini baru 20% yang kita tahu, cuba bayangkan apa lagi yang tersembunyi dekat luar sana. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!